Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jom kita bersama lagi pada hari ini untuk bersama-sama kita tadah kita punya telinga untuk mendengar sedikit perkongsian dalam slot ta'lim hadis. Yang mana hari ini kita akan masuk pada hadis yang ke-8 yang bertajuk bagaimana menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan. Okey, hadisnya ada dua hadis yang saya akan bacakan. Yang pertama adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua daripada Abi Hurairah juga qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang bermaksud hadis yang pertama, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, diampunkan dosanya yang telah lalu. Okay, manakala hadis yang kedua, barang siapa yang berpuasa dalam Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, juga diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Wallahu a'lam. Okey, masya-Allah. Satu perkara yang seronok untuk kita dengarkan. Okey, boleh dikatakan ganjaran diampunkan dosa itu satu perkara yang kita harapkan. So apa intipati yang nak disampaikan daripada hadis Nabi ini? Okay, ulasan adalah Al-Imam Bukhari merekodkan lafaz kedua-dua hadis ini dengan perkataan kalimah yang berbeza. Kalau kita perasan hadis yang pertama menggunakan kalimah qama, mendirikan, qiyam, mendirikan Ramadan. Perkataan yang kedua pula menggunakan kalimah shoma Ramadan, iaitu siyam, puasa pada bulan Ramadan. Okey, jadi apakah perbezaan di antara kedua-dua hadis ini? Sedangkan hadis ini kalau kita perasan intipati hampir sama, maksudnya hampir sama kan? Tapi sedikit berbeza pada satu kalimah sahaja. Okey, qama dengan shoma. Okay, jom kita perhatikan sama-sama. Kita perhatikan dulu pada perkataan qama, ini qiyam. Okay, dari segi bahasa maksudnya mendirikan. Okay, dari segi sudut maksud hadis ni pula, qama ini qiyam ini merujuk kepada membangunkan atau mendirikan malam Ramadan dengan solat tarawih. Kata Imam An-Nawawi, yang dimaksudkan dengan qiyam ini mendirikan Ramadan iaitu solat tarawih. Okay. Dan para ulama bersepakat solat tarawih ini adalah sunat, bukanlah satu perkara yang wajib. Cuma yang berselisih pendapat adalah mana yang lebih diaulakan, yang lebih diutamakan, sama ada solat tarawih ini dilakukan secara bersendirian di rumah contohnya ataupun secara berjemaah, biasa dekat masjid surau dan tempat-tempat lain yang secara berjemaah. Okay, maksudnya apa? Dari segi tahap ataupun kedudukan solat tarawih ini semua bersepakat dia adalah sunat, tapi yang berselisih adalah mana yang lebih diutamakan, sendiri ataupun secara berjemaah. Okey. Kata Imam Al-Qastalani, memberi maksud pada hadis ini, untuk maksud qiyam ni adalah tidak tertakluk kepada solat tarawih sahaja. Tapi merangkumi semula apa-apa perkara amalan ibadah yang kita buat pada malam Ramadan, contohnya qiyamul lail, tahajud, baca Quran, berzikir dan sebagainya, juga dimaksudkan dengan perkataan qama ini, qiyam ini, mendirikan Ramadan, mendirikan malam Ramadan. Okey. Dan Imam An-Nawawi juga menjelaskan pemilihan perkataan qiyam itu ataupun qama itu yang bermaksud mendirikan tadi, memberi maksud bahawa
solat tarawih itu bukanlah suatu kewajipan yang diwajibkan ke atas kita, tapi suatu perkara yang digalakkan, satu ibadah yang sunat. Okey, untuk kita lakukan pada malam Ramadan. Okey, yang tadi berkaitan lafaz yang pertama, qiyam. Yang kedua, kita tengok pula pada lafaz siyam, soma, iaitu puasa. Okey. Kalau kita perasan, kan, puasa pada hadis yang pertama dan kedua ini dia menggunakan perkataan lafaz selepas daripada qama dan soma. Ini adalah imanan wa ihtisaban. Okey. Dan berpuasa dan mendirikan Ramadan, malam Ramadan itu dengan iman, dengan penuh keimanan, dengan wahtisaban, dengan penuh pengharapan. Okey. Makanya untuk kita berpuasa ini bukan sekadar berpuasa, okey, tapi kita turut menjaga elemen-elemen lain, perkara-perkara lain, supaya kita tidak melakukan perkara yang boleh mendatangkan dosa, yang boleh mendatangkan murka Allah, yang boleh terjebakkan kita kepada perkara yang lagha dan sebagainya. Okey, kita jaga puasa dengan erti kata puasa yang sebenarnya, bukan sekadar puasa lapar dan dahaga sahaja. Itu maksud dengan keimanan, dengan iman wahtisaban, keimanan dan pengharapan. Okey, kata Al-Qurtubi menjelaskan bahawa maksud perkataan ihtisaban, yakni pengharapan itu ialah keazaman yang penuh, iaitu seseorang itu berpuasa dengan penuh pengharapan dan keazaman yang tinggi untuk mendapat pahala yang penuh dengan kesucian jiwa. Okey, dan kedua-dua hadis ini, di hujung hadis ini, bagi kedua-dua ni tadi diakhirkan dengan ayat ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Apa perasaan kita bila mendengar ayat ini? Seronok kan? Kita puasa, Allah ampun dosa kita. Kita beribadah pada malam hari, solat tarawih, Allah ampun dosa kita. Satu ganjaran yang sangat besar, yang sangat hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, alhamdulillah. Okey, cumanya ada yang mempersoalkan, adakah dosa yang dimaksud kat sini semua dosa? Okay, jawapannya adalah tidak. Dia merujuk kepada dosa-dosa yang kecil sajalah. Sebab apa? Sebab dosa yang besar perlu kepada taubat yang bersungguh-sungguh. Okey, so maksud yang diampunkan dekat sini adalah pada dosa-dosa yang kecil. Okey. Dan jelas dalam hadis ini juga Nabi nak mengajak kita apa dia? Kita perlu untuk menghidupkan kedua-dua, siang dan malam. Siang dengan puasanya, malam dengan kita beribadah pada malam hari, qiyamul lail, baca Quran dan sebagainya. Okey, sedangkan Nabi sendiri ketika bulan Ramadan ada yang ikuti peperangan pada siang hari, tapi malamnya Nabi beribadah. Bahkan Nabi mengajak sahabat-sahabat, mendidik sahabat-sahabat untuk beribadah pada malam hari setelah penat di siang hari dengan pelbagai aktiviti. Okey, dan semua ini tidak hanyalah untuk meraih kepada redha Allah dan rahmat Allah. Okey, alhamdulillah. So apa yang kita dapat dalam hadis ini adalah bila mana kita berpuasa dan cuba menghidupkan malam Ramadan, Masya Allah, Allah mengganjarkan kita dengan suatu ganjaran yang hebat, iaitu keampunan atas dosa kita yang tak terkira sebenarnya. Again, dosa kita yang terlalu banyak, sangat-sangat banyak. Jadinya apa yang kita mengharapkan adalah keampunan Allah. Sedangkan pada dosa-dosa yang besar, marilah kita untuk bertaubat bersungguh-sungguh sebelum kita bertemu Allah pada suatu kelak nanti. Okay, moga-moga kita bertemu dengan Allah dengan penuh ridha-Nya, dengan penuh kesucian untuk kita bertemu dengan Allah. Okay, insya-Allah. Alhamdulillah. Okay, moga ada sesuatu yang dapat kita ambil dan kita renung-renungkan bersama. Okay, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. والله أعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.